Persamaan kuadratik berikut mempunyai dua punca nyata yang sama. Cari nilai-nilai K. So, X square tambah KX tolak 2X tambah 990. So, A ialah 1, B ialah K tolak 2, C ialah 9. So, dua punca nyata yang sama itu B square tolak 4AC sama dengan kosong. So, K tolak 2 square tolak 419 sama dengan kosong. K square tolak 4X tambah 4 tolak 36 sama kosong. So, K square tolak 4X tolak 32 sama dengan kosong. Okay. So, K 48 tolak 8 tambah 4. K tambah 4 sama dengan kosong. K tolak 8 sama dengan kosong. So, maka K sama dengan negatif 4 dengan K sama dengan 8. B, so dia punya A ialah K, B ialah 2K tambah 1, dia punya C ialah K tolak 1. So, B square tolak 4AC sama dengan kosong. Okay, so dia adalah 2K tambah 1 square tolak 4K, K tolak 1 sama dengan kosong. 4K square tambah 4K tambah 1 tolak 4K square tambah dengan 4K sama dengan kosong. So, 8K sama dengan negatif 1. So, K ialah negatif 1/8. Okay, settle. So, 4K square tolak 4K square itu hapus. Lepas itu 1 pindah ke kiri, kanan. Okay, settle. So, yang ini dia adalah negatif 4K kembangkan. So, 2K tambah 1 punya square ialah 2K punya square tambah 2 darab 2K darab 1 tambah 1 punya square. 4K square tambah 4K tambah 1. Okay.